pertama sekali kita lihat kepada ujian kesabaran kita. Puasa ni dia mendidik jiwa kita. Dia disebutkan puasa khusus menjadikan seseorang itu lebih tenang. Manakala puasa lapar dahaga ni sering menjadikan seorang itu lebih cepat marah, lebih cepat melenting. Jadi dengan puasa, puasa lapar dan dahaga ni menggunakan istilah puasa untuk menjadi pemarah, kurang produktif, malas, fokusnya hanya pada jam bila nak waktu berbuka kan. Tapi puasa yang mendidik jiwa kita ni, dia lebih kepada mengamalkan pesanan Nabi SAW. Jika seseorang mencelamu, katakanlah aku sedang berpuasa. Jadi puasa inilah perisai kepada kita nak menepis kata-kata dan tindakan sebelum ia dilepaskan. Sebab apa? Kita berfikir dulu dengan sebab kita berpuasa. Dan juga dia dapat mengurangkan nafsu mata dan telinga kita. Puasa yang benar tidak terhenti di kerongkong, tetapi naik ke mata dan dia turun ke hati kita. Jadi puasa lapar dan dahaga, mulut tidak makan, tetapi mata memaksa maksiat di skrin telefon, telinga, menelan ribah ni umpatan atau lagu-lagu yang melalaikan. Jadi puasa ni mendidik jiwa kita, berusaha melakukan puasa anggota badan, mata dipalingkan daripada perkara sia-sia dan telinga hanya dibuka untuk mendengar perkara yang membina iman, Al-Quran dan ilmu-ilmu. Wallahu a'lam.